Amat tuanku yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan dengan menyebut sekali lagi Yang Berhormat Tuan Izizam bin Ibrahim, Esko Hal Ehwal Agama Islam Perlis menghadap dan memohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk menyempurnakan penggunaan Anugerah Jaizah Ma'al Hijrah, Anugerah Ma'al Hijrah dan Tokoh Ma'al Hijrah. Dimulakan dengan penggunaan Jaizah Ma'al Hijrah. Untuk makluman semua, penerima Jaizah Ma'al Hijrah akan menerima wang tunai berjumlah RM2,500 dan juga sijil penghargaan dan juga kurniaan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Untuk makluman semua, penerima Jaizah Ma'al Hijrah peringkat negeri Perlis pada tahun ini dilahirkan pada 23 Ogos 1986 di Padang Besar Perlis. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Padang Besar Utara dan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Walaupun bermula dari bawah di bengkel Bazar Mara Boholatih, beliau menjadikan bidang otomotif bukan sekadar mata pencarian tetapi medium untuk berbakti. Bengkel beliau menjadi pusat rujukan komuniti setempat untuk khidmat membaiki kenderaan, menonjolkan nilai integriti, ketelitian dan kejujuran dalam perniagaan. Beliau membuktikan bahawa mekanik boleh menawan pasaran e-dagang. Melalui platform TikTok ESR Motor, beliau hanya memasarkan komponen motosikal dan barangan jenama sendiri ke seluruh Malaysia, menjadi inspirasi kepada beliau Perlis untuk meneroka perniagaan dalam talian. Melalui pasukan ESR Garage, beliau aktif dalam sukan drag racing peringkat kebangsaan, membimbing anak muda yang meminati kelajuan untuk bersaing secara sihat dan profesional di litar lumba yang sah. Titik peluh perniagaan sentiasa dikembalikan kepada masyarakat melalui pelbagai inisiatif. ESR Motor mencipta sejarah tersendiri apabila tampil sebagai pembayar zakat korporat bernilai jutaan ringgit. Tindakan ini menepati seruan Raja Muda Perlis Duli Yang Camat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Camal Lolail yang menyifatkan pembayar zakat sebagai adiwira tidak didendang dalam memperkasakan sosial ekonomi ummah. Bekerjasama di bawah payung Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, pasukan ESR Garage pernah menyumbangkan 20,200 ekor ayam segar untuk diagihkan kepada golongan asnaf di Perlis. Beliau dan pasukannya sentiasa turun padang mengedarkan kampik beras dan keperluan dapur kepada keluarga B40 dan asnaf. Pendekatan ini memastikan kelangsungan hidup komuniti yang terputus bekalan makanan terus terbela. Beliau sering memberikan bantuan kecemasan bagi kenderaan di luar waktu operasi dan menjadikan bengkelnya sebagai platform motorship bagi mendedahkan belia tempatan kepada kemahiran teknikal, menjauhkan mereka dari gejala sosial. Pemilihan saudara Adib Effendi atau lebih mesra dikenali sebagai Adib ESR sebagai penerima Jaizah Ma'al Hijrah peringkat negeri Perlis adalah satu manifestasi bahawa sumbangan kepada ummah boleh digerakkan dari segenap lapisan profesion. Bermula sebagai seorang mekanik biasa, kisah beliau adalah bukti nyata bahawa kemahiran tivet perniagaan digital dan sifat kenemauan mampu mengangkat darjat seorang individu di sisi masyarakat dan agama. Kejayaan yang tidak diukur daripada sebesar mana empire perniagaan kita, tetapi sebanyak mana manfaat yang pulangkan kembali kepada masyarakat. Dititahkan Cik Adib Effendi bin Muhammad, penerima Jaizah Ma'al Hijrah tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Keep our steps upon what's right. Beliau akan menerima wang tunai RM2,500 pelak sijil penghargaan serta kurniaan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. True, their path